yang berwibawa tuan-tuan. Jadi hari ini tugas saya untuk kongsikan dengan anda satu aktiviti yang harus anda pinjam kuasa. Saya percaya di dalam dewan ni semua seorang pemimpin. Setuju? Setuju. Ada yang bukan seorang pemimpin? Tak. Ataupun ada ke salah seorang peserta ni menggantikan orang lain? Tak ada. Ada ke macam tu? Tak. Tulis bang. Originalnya 100% tulis lah Okey, jadi aktiviti yang harus anda punya kuasa adalah Winners Night. Dan aktiviti ini akan dilangsungkan pada 7 hari bulan 5 2016 Stadium Melawati. Kebiasaannya di meeting-meeting biasa kita hanya tee up program masa dan kita hanya tee up sekali harum je tuan-tuan. Tapi dekat sini kita dapat satu tee up yang luar biasa. Sebab apa tau? Kita kena pinjam kuasa bukan saja event, malahan kita kena pinjam kuasa dengan barisan speaker. Dan tuan-tuan, ramai daripada yang kita jumpa, prospek kita jumpa, latar belakang yang berbeza, betul tak? Sebab itulah kali ini akan memilih speaker yang latar belakang yang berbeza. Dan antaranya, ada yang tak kenal beliau tuan-tuan? Ada yang tak kenal lagi? Okey, jadi penceramah yang pertama merupakan seorang Gen Y yang berusia 21 tahun tuan-tuan. Dahulunya apabila mencari bisnes alken, dan ramai orang cakap buat bisnes alken ni kena ada transport. Kalau tak ada motor, kalau tak ada kereta, tak boleh buat bisnes alken. Ramai kita dengar, betul tak? Jadi kita pinjam kuasa. Bagaimana seorang Gen Y berumur 21 tahun bawa filing Splurina satu buku, bawa filing produk lagi, antaranya MRT konsep satu buku, bagaimana nak cerita peluang lagi satu buku. Dan bayangkan satu hari perjalanan yang beliau lalui dalam bas dengan baju dia lagi satu buku. Maknanya dia bawa lebih kurang 4 beg. Satu beg baju dia, 3 beg filing. Tuan-tuan bayangkan, beliau ada tunjuk saya dengan semalam ada tunjuk saya satu gambar. Perjalanan beliau naik bas, 3 buah filing dengan satu beg baju dia tuan-tuan. Pernah tak kita buat macam tu tuan-tuan? Hari ni tak payah, betul tak? Kalau tak ada isteri pun, kan, kalau belum berkahwin pun, ramai orang nak bawa kita punya beg filing, betul tak? Downline, berjujur, upline tak apa, upline biar saya bawakan, betul tak? Tapi macam mana MCCM Gen Y ni boleh seorang diri, sangat berpandangan jauh, sehingga kan hari ini beliau menjadi seorang jutawan termuda di Alken. Itu bukan untuk MCCM Chua Haling tuan-tuan. Dan penceramah yang kedua, seorang atlet, dan beliau terus join melakukan bisnes Alken selepas SPM. Hari ini orang cakap buat bisnes Alken tak ada begitu susah, tak begitu senang, asalkan mahu atau tidak, betul tak? Tapi beliau buat bisnes Alken dengan satu perjalanan yang sangat onak duri dia tu sangat menduri-duri tuan-tuan. Kenapa saya cakap? Ada yang orang kita jumpa dia cakap tak bolehlah buat bisnes Alken sebab saya nampak MCCM Josie tu dia dah pakai BMW X6 harga 700,000. Saya belum mampu lagi beli. MCCM Dominic Carla pun dah berjaya. MCCM Arisa ada BMW F10. Saya belum ada BMW F10. Macam mana saya nak buat bisnes Alken? Tapi hari ni tuan-tuan, beliau ni, Gen Y ni juga dah lah miskin. Kalau tengok rupa dia dulu buruk tuan-tuan. Tapi ini saya dapat daripada upline dia. Upline dia AV kat belakang tu. Bukan saya suka tiap. Dan yang paling sedih lagi, kita tengok dia anggap diri dia muda, tak sesuai untuk melakukan perniagaan MLM, dan tak ada ramai kawan. Sebabkan sifat keyakinan diri dia tu kurang, kan? Tak ada ramai kawan. Yang lebih malang tuan-tuan, ramai orang cakap nak buat apa bisnes pun kita kena minta restu ibu bapa, betul tak? Betul. Kalau kita langgar perintah ibu bapa kita jadi anak derhaka, betul tak? Tapi hari ini disebabkan kederhakaan beliau, beliau menjadi seorang jutawan Gen Y tuan-tuan. Jadi beri tepukan untuk MCC yang Rini Chan. Dan yang paling hebat tuan-tuan, orang yang merobekkan mata ramai orang semalam.
bisnes multi level, biasanya bisnes makcik-makcik, betul tak? Mana ada golongan profesional nak buat bisnes multi level? Dan ada yang saya jumpa, alah, insan yang hebat ni pakai motivasi, boleh lah. Dia motivate, orang tu terus nak buat. Setuju tak? Saya cakap dengan anda, walaupun ramai orang pakai motivasi di luar, tapi belum tentu dia boleh berjaya melakukan perniagaan Alken. Okey? Jadi bagaimana seorang yang dah berjaya, setiap kata-kata bernilai bermilion dolar, Sing dollar, tuan-tuan dan puan. Tapi bagaimana hari ini seorang pakar motivasi yang berlayanan di luar boleh berjaya di Alken? Dan yang lebih sedih lagi hari ini, disebabkan kehebatan beliau rugi sebanyak, menanggung hutang sebanyak 500,000 Sing dollar, tuan-tuan dan puan. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan, beliau akan kongsikan pengalaman beliau yang beliau tak pernah kongsikan pun. Okey? Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, disebabkan hari ini bagaimana beliau menjalankan perniagaan Alken, menjadi rekod breaker di Alken selama 10 bulan mencapai seorang jutawan. Jadi tuan-tuan beri tepukan untuk MC Siam Suria Muhammad. Dan yang paling handsome, satu-satunya jejaka yang ada di Malaya, di pasaran Tamil khususnya, beliau merupakan seorang siswaza. Seorang siswaza dengan pendapatan RM1,400. Jadi apa yang saya dapat daripada beliau sangat-sangat bertanggungjawab. Macam mana dia repak permulaan dia, bagaimana bermula tu, 7 amalan harian tu, tuan-tuan bayangkan. Okey, seorang siswaza RM800 bil elektrik tu biasa dah. Tapi saya nak cerita dengan anda, hanya tinggal baki 20 sen, sanggup menggunakan telefon untuk menghubungi upline dia, tuan-tuan. Gaji RM1,400, tinggal 20 sen. Jadi anda bayangkan kalaulah hari ini anda tinggal 20 sen, apa yang buat Kalau anda tinggal 20 sen, apa yang anda buat? Kebanyakannya menggunakan talian hayat, tuan-tuan. Mak, boleh masukkan kredit, top up RM10, RM100. Lepas tu dia buat apa, tuan-tuan? B, you dekat mana B? Boleh tak tengok wayang malam ni? Betul tak? Gen Y, betul tak? Tapi kalau perempuan suri rumah, dia buat apa, tuan-tuan? Sayang, malam ni you nak tak? I nak masakkan you satu special untuk malam ni. You tolong top up. Dia buka pula YouTube. Tapi baguslah kan, cerita pasal masak kan. Tapi tuan-tuan, tanggungjawab beliau call upline semata-mata untuk mendapat satu good news. Sama juga macam anda hari ni kan, datang kosongkan diri, walaupun tak ada kredit, bil lambat kena bayar, dapatkan line wifi, semata-mata nak dapat satu input. Dan hari ni saya tengok kan, ramai dari kita pemimpin datang, jumpa, interview, record, sebar, betul tak? Sebab kalau hari ni kita dapat berita baik, kita sebar kat mana, tuan-tuan? Kita dapat berita baik, sebar kat rangkaian, betul tak? Disebabkan beliau sebar tu lah, hari ni beliau mencapai pendapatan RM52,000. Dan bayangkan, sebelum beliau kahwin, seorang diri melakukan perniagaan Alken, dah ada sebuah semi-D dan BMW 3 Series. Dan yang paling best lagi, semua pemimpin hari ni membalas jasa ibu bapa mereka, tuan-tuan. Jadi ada satu gimmick yang akan dibuatkan oleh seorang Gen Y ni, kita akan saksikan. Yang penting, macam mana kita nak borrow power penceritaan kita kepada prospek baru. Jadi tuan-tuan, beri tepukan untuk MCCM Ilaya Kumaran. Dan kita ada satu artis guest speaker. Guest speaker yang 4 orang tadi tu, guest singer. Siapakah dia, tuan-tuan? Beliau berasal daripada Malaysia. Rahmat. Tuan-tuan, beliau merupakan pemenang dalam 1 in Million. Suara dia hampir macam saya. Kalau anda tahu, saya bagi anda satu tiket hari ini. Siapa? Faizal Tahir? Norman Hakim? Tuan-tuan
beri tepukan untuk Suki Lau. Saya boleh buat suara sebiji macam dia. Kalau anda boleh tunggu nanti saya akan nyanyi satu lagu. Okey. Jadi tuan-tuan, beliau juga merupakan duta jenama Malaysia dan album pertama beliau adalah Finally. So finally beliaulah yang telah dipilih. Jadi tuan-tuan, beri tepukan untuk syarikat Alken. Sebab apa yang saya percaya, jarang ada satu syarikat multi label boleh import penyanyi 3 ke 4 event dalam satu masa, tuan-tuan. Dan kos penyanyi sangat mahal. Saya cakap dengan anda, penyanyi buta pun, cacat pun, nilai dia hingga 100,000 ke 150,000, tuan-tuan. Okey, tu buta. Kali basker tu buta, betul tak? Okey. Tapi dah lah nampak terang, celik, cantik, betul tak? Suara dia, tuan-tuan, nanti anda akan dengar lah. Okey. Dan jadi kita punya waktu operasi untuk EK1 khususnya di Malaysia ada sedikit perubahan pada 6 hari bulan. Okey, anda boleh tengok di skrin. Sebab kita tak nak download kita confuse. Semua EK1. Untuk di EK1, okey, kita pada 6 hari bulan hanya beroperasi pada 10 pagi hingga 9 malam. Okey. Dan untuk 7 hari bulan 5, ini sehari sebelum Winners Night. Okey, sehari sebelum Winners Night. Sebab mungkin ada peserta daripada luar negara, kita boleh pinjam kuasa di HU. Okey. Untuk kita punya operasi di K1 akan bermula daripada 10 pagi sampai 9 malam. Dan pada 7 hari bulan, okey, EK1 kita akan bermula pada 9 pagi sampai 5 petang. Untuk Diamond Lodge, kita akan buka daripada 10 pagi sampai 1 pagi. Okey, khas untuk Diamond Lodge. Okey, dan di MRT Exhibition. Okey, untuk MRT Exhibition ni, saya nak bagi tahu dengan anda, Alken mengadakan satu expo untuk MRT. Expo ni nilai dia ratusan ribu, tuan-tuan. Ratusan ribu dia buat khas untuk Winners Night akan datang. Okey, kita akan adakan di Platinum Hall. Sama juga pada 6 hari bulan 5, 10 pagi sampai 8 malam. Pada 7 hari bulan, 10 pagi sampai 1 petang. Pada 8 hari bulan pada hari Ahad berikutnya, 10 pagi sampai 3 petang. Okey, jadi tuan-tuan, kita akan saksikan. Tuan tahu tak panjang kita punya, tak ada cerita lah. Okey, dekat dalam badan kita ni kan, dia akan hungkaikan seluruh rantaian urat saraf kita dekat tuan-tuan. Okey, dan ini adalah floor plan-nya. Anda akan saksikan roadshow untuk Spirulina, Fatome, Celljoy. Okey. Okey, dekat sini. Okey. Kita sediakan satu bilik khas yang mayat yang dah diawet. Sebab tu saya cakap mayat yang dah diawet. Okey. Dan dekat sini ada penceritaan tentang asal usul sel, kolam penamaan Alken Spirulina. Yang tak buat 200 SB boleh buat dekat sini. Dan tahukah, ni dekat sini tentang pengenalan tentang MRT. Okey. So anda kena pergi di mana bilik mayat tu, bilik awet mayat tu dibuat. Okey. Yang paling penting sekali kan, okey, dekat sini kita buat ujian kolesterol dan gula darah, cek tekanan darah, semuanya percuma, tuan-tuan. Okey. Jadi patah balik. Okey. So, yang gambar awet mayat tu kita takkan tunjuk. Anda kena datang, pinjam kuasa sendiri. Jadi, kenapa kena bawa? Okey, anda boleh ambil gambar. Salah satunya expo MRT pertama di Asia, tuan-tuan. Tepukan untuk syarikat Alken. Okey. Dan kita akan menyaksikan video profesional dengan satu klik. Di dalam e-library tu, kita ada buat satu live kat situ. Dan kita akan ni adalah satu demi rahsia ni, menarik perhatian downline anda dengan struktur pendidikan dan interaktif. Ni bukan saya cakap omongan kosong, tuan-tuan. Alken membelanjakan 500,000 untuk expo MRT ni saja, tuan-tuan. Okey? Jadi ujian kesihatan percuma dan pendaftaran, okey, untuk semua peserta di Winners Night dibuka pada pukul 11.30 pagi. Sebab berlaku daripada Winners Night yang lepas, ada yang datang pukul 9 pagi. Okey? Apabila dia datang, dia minta untuk kebenaran masuk, memang kita tak benarkan masuk. Tepat jam 11.30 pagi baru kita benarkan masuk.
Dan dekat sini ada satu kelebihan untuk anda. Anda boleh ambil gambar untuk kemasukan berkumpulan. Okey. Kalau hari ini anda datang seorang diri bersama rangkaian anda, minimum 10 akaun. Daftar masuk sekali, kita bagi anda masuk gate pintu arena ni secara pukal, secara berkumpulan. Pastikan anda kumpul downline anda, serahkan tiket, masuk 10 orang untuk satu kemasukan. Jelas tuan-tuan? Untuk kemasukan di pintu arena ni, anda kumpulkan minimum sebanyak 10 orang, okey, dan kita benarkan anda masuk. Ini hanya untuk grouping sahaja. Okey tuan-tuan? Dan untuk pendaftaran PCM, MCCM, CCM dan pelayar bermula daripada 12 tengah hari. Jadi kemasukan dia adalah daripada main entrance. Okey, saya ulang sekali lagi, kemasukan untuk PCM, MCCM, CCM dan pelayar, khususnya DCM ataupun bukan DCM, DCM yang layak tabung kereta. Okey, kemasukan percuma. Yang dijemput. Kecuali DCM lama, anda harus beli tiket. Jelas tuan-tuan? Untuk PCM, MCCM, CCM dan pelayar, kemasukan percuma di main entrance. Okey? Tadi di pintu arena. Okey, ni main entrance. Kalau DCM, kemasukan bertiket, melainkan dia adalah pelayar kafan. Jelas tuan-tuan? Okey? Yang ini anda masuk seorang pun boleh, masuk 10 orang pun boleh, masuk 100 orang sekali pun boleh. Okey? Register juga untuk dapat free gift daripada Alken. Okey? Dan untuk PCM, MCCM, CCM, Winners Night Achiever, kita ada sesi refreshment daripada pukul 12 sampai pukul 2. So makanan dia nanti anda tengoklah. Okey? Yang penting hari ni kita punya promosi, beli 100 tiket, percuma 20 tiket. Yang percuma tu hanya dapat tiket saja percuma tuan-tuan. Spurina tak. Okey, kalau anda nak beli, anda boleh beli kat IK1 Spurina tu. Untuk 100 tiket, hanya dapat 100 tiket Spurina. Okey, free Spurina percuma, tiket sahaja free. Dan tarikh akhir pada 31 bulan. Jadi tuan-tuan, Winners Night ni mensasarkan lebih daripada 20,000 tiket. Okey, yang terjual saya dengar hampir daripada 8,000 tiket. Jadi kalau anda tak rebut peluang ni, anda adalah orang yang paling sangat rugi. Betul tak? Okey. Jadi ini antara dia punya cara, ataupun anda boleh Google. Okey. Jadi tuan-tuan, untuk aktiviti seterusnya, khususnya untuk anda pinjam kuasa di pasaran Kuala Lumpur, di pasaran Melayu khususnya, kita ada aktiviti yang sangat penting, iaitu latihan pengedar baru. Okey. Siapa yang dah komit untuk tiket latihan pengedar baru? Belum lagi? Tuan-tuan, kita ke arah global, betul tak? Sebab saya cakap dengan anda, topik pertama realiti hari ini disampaikan oleh ikhlas tak dia berkongsi tadi tuan-tuan? Jadi di LPB yang akan datang lebih ikhlas daripada tadi tuan-tuan. Tepukan untuk speaker yang pertama, iaitu MCCM Muniandi tuan-tuan. Dan yang kedua iaitu industri trend. Kenapa Alken? Disampaikan oleh seorang insan yang luar biasa, iaitu MCCM Syarusha. Tepukan untuk MCCM Syarusha. Ada video kan? Ada. Okey. Yang ketiga adalah MCCM yang paling hot. Sebab isteri dia pun sangat hot. Nampak tak? Tengok isteri dia pun sangat hot. Sebab saya dengar suara dia je daripada tadi. Daripada hari pertama sampai hari 3, suara dia je tuan-tuan. Okey, tepukan untuk suami beliau, MCCM Masidayu. Jadi tuan-tuan, saya tak nak tiap pasal LPB. Okey, sebab Masidayu ada dekat depan. Sebab salah saya tiap, kita dengarkan video tiap dia tuan-tuan. Nama saya MCCM Muniandi, berasal daripada Melaka. Okey, sebelum saya menyertai Alken, saya merupakan seorang dispatch dengan gaji hanya RM500 saja. Tetapi dengan peluang di Alken, bimbingan upline, sistem pendidikan Alken, segala-galanya berubah di Alken tuan-tuan. Saya hari ini merupakan jutawan yang ke-82 di Alken dan juga merupakan MCCM yang pertama di pasaran Tamil, okey, di Alken.
Dan hari ini saya ingin jemput anda semua ke satu event yang sangat luar biasa, di mana event inilah yang memberi satu nafas baru kepada kami semua. Okey, memberi satu peluang yang luar biasa, memberikan kami nampak peluang di Elken di latihan pengedar baru. So saya jemput anda semua pada event yang sangat luar biasa ini pada 20 hari bulan 3 di Holiday Villa Subang Jaya. Anda semua mesti kena hadir. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar? Nama saya MCCM Syarul. Saya adalah jutawan ke-88 di Elken. Dahulunya saya hanyalah seorang juru kamera yang bekerja dalam bidang penyiaran hampir 18 tahun. Saya adalah seorang yang sangat anti pada majlis label. Saya langsung tidak percaya pada majlis label. Sehinggalah saya berjumpa syarikat Elken, di mana di syarikat Elken membuka minda saya bahawa perniagaan ini adalah satu peluang untuk anda dan kita semua menjadi jutawan. Dan saya akan menceritakan di dalam satu event yang sangat besar, mega, iaitu di LTD REM di Subang Jaya Holiday Villa pada 20 hari bulan 3 2016. Saya akan kupaskan satu persatu mengapa saya memilih bisnes Elken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MCCM Alfian, MCCM ke-106 daripada Brunei Darussalam. Dan sebelum saya masuk Elken, saya sebenarnya adalah orang biasa, seorang tukang cat kereta saja. Jadi, saya akan datang untuk satu program latihan pengedar baru, yang mana inilah titik tolak saya sehingga hari ini hutan ke Elken mengubah saya menjadi jutawan yang ke-106 di Elken. Jadi ini adalah satu program yang sangat penting. Jadi saya nak bertemu dengan anda semua supaya kita sama-sama bertemu. Alfian nak bercerita, Alfian nak sampaikan tips macam mana Alfian meletupkan hari ini negara Brunei Darussalam sehingga 1.7 juta. Nak dengar tak? Jadi kita kena jumpa dekat di mana Holiday Villa Subang Jaya pada 20 hari bulan Mac ini. Jangan lupa kita jumpa di Holiday Villa. Jadi tuan-tuan, beri tepukan untuk barisan RDC yang sediakan video yang sangat luar biasa. Okey, jadi bermula dengan diri kita tuan-tuan. Hari ini saya tanya dengan anda, siapa yang berani komit untuk tiket LPD? Seratus tiket DCM. Hebatnya. Jadi tuan-tuan, saya cakap dengan anda, siapa yang menjadi rangkaian, menjadi 001 dalam rangkaian dia, dan yang belum komit tiket Winners Night dan LPD. Boleh bangun tuan-tuan? Siapa lagi yang belum komit? Siapa yang dah komit tu boleh duduk? Okey, tepukan untuk kita Mr. Syam Syafiq. Hebat, luar biasa. Kita dengar perkongsian beliau, kenapa dia komit tiket. Bukan? Okey, jadi saya beritahu dengan anda satu event di LPB, nilai dia 3 juta ringgit. Okey, speaker pertama mendapat 1 juta, speaker kedua mendapat 1 juta, speaker ketiga mendapat 1 juta, nilai 3 juta, betul tak? Harga berapa ringgit tuan-tuan? Adakah layak nilai 3 juta itu dibayar dengan 15 ringgit tuan-tuan? Layak tuan-tuan? Layak atau tidak? Dan anda tahu tak berapa banyak Elken belanjakan untuk program Winners Night? 20 juta. Elken membelanjakan 20 juta di Winners Night tuan-tuan. Untuk siapa tuan-tuan? Jadi saya beritahu dengan anda, hari ini untuk menjadi seorang jutawan bukan kita saja, betul tak? Misi kita untuk melahirkan jutawan juga, betul tak? Jadi siapa yang dah bersedia untuk melahirkan lebih ramai jutawan? Siapa yang betul-betul dah bersedia untuk menjadi seorang jutawan? Siapa yang nak komit ke depan? 15. Satu bas. Tepukan untuk kita punya grup Kuantan, grup Kelantan tuan-tuan. Okey. Jadi sebelum saya akhirkan program saya selaku Assistant Program Director untuk ESM Seminar ke-57 kali ini, saya meminta maaf sekiranya terdapat sebarang kecacat celaan, okey, sebarang gurauan yang tidak bermaksud daripada diri saya
saya cuma harapkan supaya kita punya program dapat berjalan dengan lancar dan doakan saya untuk menjadi seorang pemimpin yang berwibawa dan saya doakan anda semua supaya menjadi seorang pemimpin yang berkaliber dan berwibawa supaya sama-sama kita keluar di Dewan yang mulia ni menjadi seorang pemimpin yang berwibawa untuk menaluki dunia ini melalui perniagaan Alken. Sekian daripada saya.